Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit Bahasa Melayu 5 akan membentangkan inovasi kami yang bertajuk Prabaca Pintar. Saya Nurul Aina Jiha binti Muhammad Rasul alias Mama Alwi. Saya Nurul Akilah binti Azmi. Saya Nurul Syafiqah Nadia binti Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inovasi yang kami bangunkan ini ialah aplikasi Prabaca Pintar, iaitu satu permainan digital interaktif yang memfokuskan kepada kemahiran kesedaran fonologi pada peringkat prabacaan. Antara masalah yang kami kena pasti sehingga menyebabkan kami menciptakan aplikasi ini adalah melalui pemerhatian di bilik darjah. Kami mendapati bahawa murid tidak dapat membezakan huruf seperti V dan D. Yang kedua, murid menyebut nama huruf tetapi tidak mengetahui bunyinya. Yang ketiga, murid gagal menggabungkan bunyi menjadi suku kata mudah seperti ba. Dan yang keempat, murid cepat hilang fokus apabila menggunakan kaedah konvensional seperti kad imbas semata-mata. Keadaan ini menunjukkan kelemahan pada tahap pemprosesan fonologi, iaitu asas kepada kemahiran membaca awal. Jika masalah ini tidak ditangani, murid akan terus ketinggalan dalam literasi membaca. Antara objektif inovasi yang kami ciptakan ini, yang pertama adalah membantu murid mengenal pasti dan menyebut sekurang-kurangnya 10 bunyi huruf dengan betul. Yang kedua, membantu murid membina dan membaca suku kata terbuka. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan tumpuan murid melalui elemen gamifikasi. Yang keempat adalah menyediakan bahan pembelajaran fleksibel untuk guru dan ibu bapa. Inovasi ini dibina berdasarkan dua teori utama, iaitu teori behavioralism dan teori psikolinguistik. Baiklah, saya akan serahkan kepada pembentangan yang kedua untuk menerangkan bagaimana teori ini diaplikasikan dalam pembangunan aplikasi. Terima kasih kepada pembentang pertama. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan teori behaviorisme dan teori psikolinguistik. Jadi, apa itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme merupakan teori yang dipelopori oleh B.F. Skinner yang menekankan pembelajaran berlaku melalui rangsangan, gerak balas dan peneguhan. Jadi, dalam aplikasi yang kami ciptakan ini, paparan huruf dan audio bunyi fonik merupakan rangsangan yang boleh digunakan oleh murid. Jadi, murid akan bergerak balas, menekan huruf atau memilih jawapan. Jadi, peneguhan positif dekat sini, bunyi syabas, bintang dan skor. Ganjaran ini dapat mengukuhkan lagi tingkah laku yang betul supaya murid mengulanginya. Seterusnya, teori psikolinguistik pula. Menurut perspektif psikolinguistik yang dipelopori oleh Noam Chomsky, membaca melibatkan proses mental dalaman seperti pengecaman simbol visual, pemadanan grafona-fonam dan penggabungan bunyi menjadi unit bermakna. Aplikasi kami membantu murid membina hubungan antara huruf dan bunyi secara berperingkat dan sistematik. Gabungan audio dan visual merangsang pemprosesan bahasa dalam minda murid. Jadi, bagaimana aplikasi ini dicipta? Aplikasi Prabaca Pintar dibangunkan menggunakan Proto.io, iaitu platform reka bentuk prototipe interaktif. Kami membangunkan aplikasi ini dengan reka bentuk antara muka mesra kanak-kanak, susunan modul secara bertahap, integrasi audiofonik dan sistem skor serta ganjaran. Aplikasi ini direka berbentuk permainan supaya murid belajar dalam keadaan santai dan tidak tertekan. Seterusnya, saya akan memberi penerangan lanjut cara bermain aplikasi yang kami ciptakan ini. Jika kita dapat lihat dekat sini, ada butang untuk mulakan permainan Prabaca Pintar. Jadi apabila kita tekan butang itu,
halaman akan berubah ke seterusnya. Di halaman ini kita akan belajar pengecaman huruf dan bunyi. Matlamat kita adalah untuk sampai ke rumah bintang pintar. Murid perlu mengutip setiap huruf untuk sampai ke rumah bintang pintar. Apabila murid menekan huruf A, halaman akan berubah kepada huruf A sahaja. Untuk mendengar bagaimana bunyi huruf A, murid perlu menekan butang audio sebelah kiri. Butang di sebelah kanan pula berfungsi untuk menyebut perkataan yang tertulis di bawah gambar rajah. Ayam. Seterusnya, untuk kembali ke halaman sebelumnya, murid perlu menekan butang kiri. Murid perlu menyelesaikan setiap huruf yang ada di jalan untuk menuju ke rumah bintang pintar sehinggalah huruf Z. Apabila selesai, murid perlu menekan butang ke kanan dan tiba di rumah bintang pintar. Setelah itu, murid perlu menekan butang ke kanan lagi untuk belajar perkara lain pula. Sekiranya murid tidak berjaya menguasai pengecaman dan bunyi huruf, murid perlu menekan butang rumah untuk belajar sehingga mereka dapat menguasai tajuk tersebut. Seterusnya, kita berpindah ke pembelajaran seterusnya. Di sini terdapat 3 gerai. Kita akan pergi ke gerai pertama terlebih dahulu. Di sini, murid perlu dengar dan pilih jawapan. Contohnya, batu. 1. Jika jawapan itu betul, murid perlu menekan butang tepuk tangan. Bola. Buku. Jika murid silap, murid boleh cuba lagi untuk menjawab kali kedua. Bola. Buku. Begitu juga gerai-gerai berikutnya. Setelah selesai menyelesaikan tugasan di gerai, kita pergi ke kolam ikan pula. Di sini kita akan belajar suku kata. Murid perlu menekan butang ke kanan untuk belajar perkataan yang terdiri daripada satu suku kata sahaja. Contohnya, air, tin, jam. Setelah selesai tugasan di sini, murid perlu menekan butang ke kanan untuk belajar perkataan yang terdiri daripada 2 suku kata. Seperti buku, buku. Topi, topi. Dan apabila murid menekan butang ke kanan, maka berakhirlah permainan prabaca pintar. Jadi, aplikasi yang kami ciptakan ini fleksibel kerana boleh digunakan oleh guru di dalam kelas untuk mengajar, boleh digunakan oleh ibu bapa di rumah dan boleh diakses melalui telefon, tablet atau komputer. Ini menjadikan pembelajaran tidak terhad kepada bilik darjah sahaja. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang ketiga untuk menerangkan kesan dan kelebihan serta kekurangan inovasi kami ciptakan ini. Terima kasih kepada pembentang yang kedua. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan, kelebihan dan kekurangan projek inovasi kami ini. Kesan yang pertama ialah murid dapat meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya, meningkatkan tumpuan kerana elemen permainan dapat mempercepatkan pengecaman huruf dan bunyi kepada murid. Seterusnya, mengurangkan rasa takut untuk membaca. Jadi, melalui pengulangan dan peneguhan positif, tingkah laku membaca menjadi lebih konsisten. Antara kelebihan aplikasi ini ialah interaktif dan menarik. Jadi, berasaskan teori pendidikan yang kukuh, ianya memberi maklum balas yang segera. Seterusnya, ia juga merupakan fleksibel untuk guru dan ibu bapa. Perkara ini juga menyokong pembelajaran kendiri murid. Seterusnya, bagi kekurangan aplikasi ini ialah memerlukan peranti dan capaian teknologi yang tinggi. Perkara ini juga bergantung kepada kemahiran asas penggunaan gadget. Tidak menggantikan sepenuhnya peranan guru, namun kekurangan ini boleh diatasi dengan bimbingan guru dan pemantauan ibu bapa. Jadi, secara keseluruhannya, aplikasi Prabaca Pintar ini merupakan satu inovasi digital yang membangunkan peneguhan tingkah laku iaitu behaviorisme dan pemprosesan bahasa dalaman iaitu teori psikolinguistik.
Gabungan ini membantu murid membina akses membaca serta sistematik dan berkesan. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ayuh kita saksikan video simulasi yang kumpulan kami sediakan. Jom! Ain baca apa tu? Saya tengah baca ABC lah. Oh, boleh awak ajar saya tak? Saya tak reti lah. Boleh. Ni nak suruh macam mana ya? A, B, B. Ni huruf C. Awak rasa nak sebut macam mana? Saya rasa ke. Betul ke? Awak semua buat apa tu? Saya tengah baca ABC tapi saya tak tahulah nak sebut macam mana C ni. Ya cikgu, kita orang keliru. Tak apa, biar cikgu bantu awak semua. Jadi inilah kekurangan bila kita belajar guna buku semata-mata. Kita tak memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik. Dia tak ada audio, tak boleh dengar. Jadi hari ni kita belajar secara digital. Wow. Digital tu apa cikgu? Digital tu kita belajar menggunakan kemudahan teknologi yang ada dekat dunia ni. Macam sekarang kan dah zaman lebih ke arah teknologi. Jadi kita gunakanlah kemudahan teknologi yang ada. Macam cikgu, dekat tangan cikgu ni ada peranti yang dinamakan tablet. Wow. Jadi kita akan main permainan video. Cikgu duduk ya. Boleh cikgu. Okey. Permainan video ini dinamakan prabaca. Okey, jadi permainan video ini dinamakan sebagai prabaca pintar. Murid-murid tahu tak permainan video tu apa? Saya tak tahulah cikgu. Permainan video ni dalam bahasa Inggeris dia adalah game. Wow. Biasa dengar kan? Biasa. Jadi Saya selalu main game. game tu sebenarnya permainan video tau kalau bahasa Melayu. Jadi kita belajar hari ni, kita belajar sambil bermain. Faham tak? Seronoknya. Ya, memang seronok. Kalau kita tengok dekat aplikasi ni, ada gambar yang menarik, warna, ada dinosaur. Ya, ada dinosaur, ada warna-warna yang menarik. Ada butang ni berfungsi nanti tahu. Kita tekan, dia akan ke halaman seterusnya. Dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Jadi, jom kita belajar hari ni. Jom. Cikgu nak... Siapa nak mula main game ni? Saya cikgu. Cuba tekan butang tu. Mula ya. Ya. Wow. Apa ni cikgu? Jadi, cikgu terangkan sikit apa yang ada dekat sini. Dekat sini kita akan belajar pengecaman huruf dan bunyi. Jadi dekat sini kita nak masuk pagar rumah ni. Kita nak ke tujuan kita. Tujuan kita hari ini adalah untuk sampai ke rumah bintang pintar ni. Jadi Rumah tu. ya. Jadi untuk sampai ke rumah ni kita perlu menguasai huruf A hingga Z. Jadi kita akan belajarlah huruf tu, bunyi dia macam mana, contoh perkataan dia apa, huruf besar macam mana, huruf kecil macam mana. Itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Nadia, cuba tekan butang kanan. Wow, macam ulat lah cikgu, panjangnya. Ya, dekat sini sebenarnya ni bukan ulat, ini adalah jalan, peta untuk ke rumah bintang pintar. Jadi di sepanjang jalan ni awak semua kena kutip setiap huruf ni untuk sampai ke sini. Barulah awak dapat masuk rumah ni. Macam tu. Jadi cikgu nak Nadia mula dari huruf A. Cuba tekan huruf A. Kat sini ya. Wow. Cikgu nak tanya Nadia, ni huruf A besar ke A kecil? A besar cikgu. Ni? A kecil kot. Pandai Nadia. Tapi Nadia tahu tak macam mana bunyi huruf A ni? Saya rasa Bukan macam tu Nadia. Bunyi huruf A ni kalau Nadia nak tahu, cuba Nadia tekan butang audio dekat situ. Okey cikgu. Wow, ada suara. Ya, ada muzik, ada audio. Lagi menarik permainan ni.
Jadi cuba Nadia ikut audio ni. Cikgu tekan, Nadia ikut ya. Cuba ikut. Jadi bunyi huruf A macam mana? Betul, pandai Nadia. Nah, seterusnya cikgu nak tanya, Nadia tahu tak ni gambar apa? Ayam kot belakang rumah saya ni. Betul, ini ayam. Tapi Nadia tahu tak macam mana nak baca perkataan kat bawah ni kalau tak tengok gambar? Tak tahu cikgu. Tak tahu kan? Jadi cuba Nadia tekan butang audio tu. Ayam. Cuba Nadia ikut. Apa yang audio tu sebut? Ayam. Lagi? Ayam. Ayam. Kalau cikgu tutup gambar ayam ni, boleh baca lagi tak apa kat bawah tu? Boleh cikgu. Apa? Ayam. Pandai Nadia. Okey, kita ke huruf seterusnya. Ain boleh cuba. Sebelum tu cikgu nak tanya Ain dulu. Ini huruf B besar ke B kecil? Ni huruf B besar cikgu. Sebelah kanan pula? Ni huruf B kecil. Pandai Ain. Tahu tak bunyi huruf B macam mana? Tak tahulah cikgu. Kalau tak tahu, tekan audio tu. Sekarang dah tahu macam mana kan? Dah. Cuba ikut audio ni. Ba. Ya, pandai. Jadi cikgu nak tanya Ain, kalau cikgu tutup gambar ke atas ni, boleh baca tak perkataan kat bawah tu apa? Tak boleh lah cikgu. Tak boleh. Kalau cikgu buka gambar ni, tahu tak apa? Tahu itu bola. Saya selalu main bola petang-petang. Pandai. Bagus awak selalu bersukan. Jadi kalau awak nak tahu, cuba awak tekan audio dekat bawah tu. Macam mana bunyi perkataan ni? Bola. Cuba ikut. Bola. Pandai. Kalau cikgu tutup gambar bola ni, awak tahu tak lagi apa perkataan dekat bawah? Tahu bola. Pandai. Jadi macam tu lah seterusnya. Wah, menariklah cikgu. Huruf C, D, E, F sampailah huruf Z. Barulah kamu sampai ke rumah bintang-bintang. Jadi seterusnya, cuba teka kita nak ke mana pula. Nadia, awak rasa kita akan pergi ke mana selepas ni? Saya rasa kan kita kena bermain lagi lah. Kan, saya rasa jomlah kita pergi ke taman pula. Kan? Betul tak cikgu? Kalau awak nak tahu kita ke mana selepas ini, cuba awak tekan butang ke kanan. Cuba. Cikgu baca ya apa lebah ni kata. Sekarang jom ke Taman Rima pula. Jadi kita nak ke Taman Rima. Jom ke Taman Rima. Ni adalah Taman Rima. Dekat Taman Rima ni ada beberapa buah gerai. Ada 3 buah gerai. Kita akan pergi kepada gerai pertama, gerai kedua dan gerai ketiga untuk kita jawab soalan. Kita pergi kepada gerai pertama dulu. Gerai pertama ni cikgu nak Nadia lah cuba. Saya nak mula pada bawah, boleh ke cikgu? Boleh. Wow, banyaknya buah. Gerai apa ni? Gerai buah cikgu. Pandai Nadia. Jadi dekat sini ada 2 pilihan jawapan, sama ada betul ataupun salah. Jadi dengar arahan dia dekat sini, dengar dan pilih jawapan. Awak berdua perlu dengar perkataan ini sama ada ianya rima ataupun tidak. Jadi macam mana nak dengar tu? Tekan butang Audio. Tekan. Bola. Buku. Jadi ini rima ke tak? Cikgu, saya nak tanya dulu boleh? Boleh, silakan. Rima tu yang sama ke kat belakang? Ya, betul. Jadi rima ni adalah bunyi yang sama pada akhir perkataan. Cuba awak dengar sekali lagi. Adakah bunyi di akhir perkataan tu sama ke tak? Cuba dengar sekali lagi. Bola. Buku. Bola, buku. Nadia rasa sama ke? Saya rasa tak, sebab la dengan ku. Pandai Nadia. Jadi Pandai Nadia. awak rasa jawapan dia yang mana? Saya rasa salah kot cikgu. Betul. Wow. Pandai
pandainya. Tahniah Nadia, anda telah berjaya menyelesaikan tugasan ini. Seterusnya kita pergi ke gerai yang lain pula. Gerai yang lain cikgu nak suruh Ain lah pula cuba. Saya rasa saya menarik dekat gerai bunga-bunga ni lah cikgu. Cantiknya bunga. Ya, ada bunga berwarna-warni. Ada warna biru, warna ungu, warna kuning. Jadi soalan dia sama je. Dengar dan pilih jawapan. Jadi macam mana nak main? Tadi cikgu dah ajar dah. Cuba buat. Batu. Satu. Betul ke? Rima ke bukan rima? Saya rasa ni rima cikgu. Jadi tekan butang yang mana? Saya rasa kena tekan butang tepuk ni cikgu. Cuba. Tekan ya. Pandai. Jadi semua telah berjaya belajar Rima ni. Kita ke tempat seterusnya pula. Betul ke kita nak ke mana? Saya rasa kita balik rumah kot cikgu. Dah banyak sangat kita belajar hari ni. Ya ke? Cikgu cuba tekan anak panah ke kanan ya. Nak tahu kita ke mana selepas ni. Cikgu baca ya apa lepas ni cakap. Akhir sekali, jom ke kolam ikan. Jadi Kita nak memancing lah. Kan? Pasti kita dapat banyak ikan kan nanti. Ya, kat kolam ikan ni buat apa lagi? Memancing lah. Jadi seterusnya kita tekan anak panah ke kanan lagi. Wow, ada pokok terantai lah. Mesti ada katak bawah tu kan? Betul-betul. Kita nak belajar suku kata. Cuba Nadia tekan anak panah ke kanan lagi. Wow. Dekat sini ada orang tengah memancing ikan. Jadi dalam ikan tu ada perkataan yang terdiri daripada satu suku kata sahaja. Jadi macam mana kita nak tahu bunyi dia tu macam mana? Tekanlah butang audio. Cuba. Dan yang ni lah cikgu. Air. Air. Air yang semula kita minum tu kan? Betul. Dahaganya rasa. Itu pun air, tapi cuba awak cari air dalam rajah ni. Oh, ni lah cikgu yang kita duduk ni. Dalam kolam tu kan. Ya, itu adalah air. Ain pula, cuba. Tin. Tin. Mana tin dekat sini? Cuba cari. Saya rasa tin dekat sini lah cikgu. Pandai. Akhir sekali siapa nak cuba? Saya. Cuba. Jam. Oh, Jam. Jam tu duduk dekat tangan lelaki ni kan cikgu yang dipakai tu. Ya, pandai Nadia. Hebatnya Nadia. Jadi seterusnya, cikgu rasa burung ni nak terbang lah. Kita ke awan pula ya. Dah sampai ke awan dah. Kita naik hari ni. Ya, kita terbang bersama burung. Dekat sini kita akan belajar perkataan yang terdiri daripada dua suku kata. Jadi contohnya buku. Jadi tulisan berwarna biru ni merupakan satu suku kata. Tulisan berwarna merah merupakan satu suku kata. Jadi apabila digabungkan biru dan merah, dia akan jadi dua suku kata. Cuba kita dengar audio dia. Buku. Buku. Macam tu. Jadi ini adalah perkataan yang terdiri daripada dua suku kata. Cuba Ain dululah. Ain cuba dua, Nadia cuba dua. Baik cikgu. Roti. Saya rasa lapar lah cikgu sebab pasal roti ni. Nadia lapar tak? Saya puasa. Alamak, saya tak ingat lah saya puasa Sikit dah. lagi kita nak berbuka. Sabar ya. Cuba lagi yang lain. Saya nak cuba yang ni boleh cikgu? Boleh. Paku. Pandai Hebat ni Nadia. Ya. Ni banyak kat dinding rumah saya. Yang tajam tu betul. Pandai Nadia. Ain pula cuba. Topi. Topi tu biasa duduk dekat mana? Kat kepala saja cikgu. Pandai. Okey. Akhir sekali Nadia boleh cuba. Mata. 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 Ya,
Pandai anak murid cikgu. Jadi ini adalah perakhiran pada game kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini sudah di penghujung. Tekan di butang ke kanan dan Wah, cantiknya gunung tu Nadia. Ya, pemandangan yang sangat indah. Jadi, apa yang awak belajar hari ini? Cikgu nak tanya sikit. Hari ini saya belajar banyak cikgu. Saya belajar cara nak suruh huruf, cara memancing suku kata tadi yang satu tu. Ya. Ain pula awak belajar apa? Saya rasa hari ni saya tahulah macam apa itu rima. Selama ni saya tak tahu pun apa itu rima tak. Ya. Betul. Jadi itulah kelebihan aplikasi ni. Dia ada audio, gambar yang menarik. Awak pun semangat nak belajar kan? Betul cikgu. Sebab dia tak macam belajar, dia lebih kepada macam main permainan video. Jadi lepas ni kalau awak nak main lagi, awak bolehlah minta pinjam telefon pintar dengan ibu bapa awak. Dan nanti awak minta je QR dengan cikgu. Cikgu bagi QR, awak scan QR tu, awak boleh main game ni sepuas-puasnya sampailah awak pandai. Awak dapat menguasai tajuk ni dengan cemerlang. Jadi cikgu nak ucapkan tahniah kepada anak-anak murid cikgu kerana berjaya belajar membaca dengan baik, dengan bagus hari ni. Tak mengantuk kan main Tak, saya rasa seronok sangat hari ni. Ya, kalau baca buku kadang-kadang mengantuk kan. Betul-betul Saya tak suka lah cikgu baca buku sebab dia panjang. Betul-betul. Itulah, tak apa, nanti cikgu usahakan lagi untuk buat banyak lagi permainan supaya awak dapat belajar dengan lebih seronok dan dapat faham apa yang awak belajar tu. Okey? Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Jadi cikgu rasa itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu pergi dulu ya. Bye, Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama belajar rajin-rajin ya semua. Okey Cikgu. cikgu. Bye.